Saya kena terima anak kedua saya sakit. Saya tak minta. Ini resepi terung celup tepung. Memikat hati anak. Cerewet makan dia. Macam-macam saya usaha. Macam-macam saya cubalah. Sedap, tunjuk tangan. Macam the best. Sedap. Cepatlah. Resepi dia. Campur tepung pistari, tepung ayam goreng. Pedas punya. Lepas tu tepung gandum, tepung jagung, tepung beras, telur, air sejuk. Janji air sejuk. Dia boleh hasilkan. Sejuk. Nanti dia hasilkan crispy tu. Terung saya kena potong macam ni lah. Nanti akan jadi macam apa ke? Kata pisang goreng. Mula-mula dia sakit bulan 4, dia dah 2022. Saya dalam pantang 40 hari ke. 40 hari pun pantang. Saya pantang anak yang ketiga 40 hari. Tanda-tanda yang dia sakit tu demam, kerap tak ada. Naik lebam-lebam. Seluruh badan. Satu hari satu tempat. Dia pun kata, dah lah, jomlah. Kecemasan je cakap. Itu je. Habis je appointment abang dia tu, terus saya pergi kecemasan jelebu ni. Saya kata tak apalah doktor, ambil je darah tu banyak kali ke ikut. Jadi saya tak tahu keputusan saya. Saya nak tahu sebab saya dah tak, anak saya ni nampaknya tu sangat. Dia cakap, yelah dengar pucat perutnya sakit, dia tak nak makan, makin kurus. Dah 2 hari je. Saya dapat result. Anak saya sakit kanser. Orang salah sangka ingat sakit tu dah lama. Kan? Benda. Dalam keadaan saya dalam pantang tu pun memang saya tak terima. Saya kena kuat. Sebab saya tahu saya jaga anak saya. Hak sulung 3 tahun saya rawat dia. Tiap minggu saya kena pergi hospital. Dia wajib duduk hospital 10 hari. Sebab dia kena ada on ubat. Jadi saya rasa, saya kata 2 hari. Saya kata 1 hari saya kena reda. Saya kena terima anak kedua saya sakit. Saya tak minta. Bonok lah. Sedap. Buat kak, lepas ni buat kak. Ni buat.